Contoh, ada seorang lelaki ni high value sebab apa? Sebab dia famous, dia ada duit banyak, dia ni politician, dia ni disegani. Lelaki yang macam ni sepatutnya dia ada banyak pilihan kat muka bumi. Lelaki macam ni ramai perempuan beratur nak kat dia, and pilihan dia unlimited. Dia boleh pilih siapa-siapa pun yang dia nak. Tapi dia pilih artis, fucking artis tua yang dah ada anak janda. Fuck, kenapa dengan kau? What happened to your brain, bro? The fuck? Kenapa kau pilih artis yang hidup liar selama 20 tahun, 10 tahun? Kau tu lelaki, kau boleh pilih perempuan yang masih bersih, yang masih innocent, yang berusia 18 tahun, 19 tahun, yang belum janda, yang belum trauma dengan lelaki, and lawa. Tapi kau pilih artis yang semua orang pernah tengok, yang dah ditatap oleh berjuta-juta lelaki, yang dah trauma dengan lelaki, yang dah kena curang banyak kali, yang dah ada anak. Oh fuck, bro. Kenapa jadi macam ni, guys? Maybe sebab kau tak faham value perempuan. Value perempuan bukan terletak pada famous dia, bukan terletak pada duit dia, tapi terletak pada dia punya innocence. Faham tak, guys? Faham komen satu? Tak boleh tahu pun aku cakap pasal siapa. Cuma benda ni maybe common berlaku. Untuk paid review, kalau korang nak DMA tolong promote korang punya business, korang PM je account ni, DMA Islam.